Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor, rakan-rakan sekalian dan semua yang sudi menonton video kami pada hari ini. Kami, kumpulan 3 dari kelas ED02 akan mempersembahkan poster kami bagi soalan yang bertajuk bagaimana ibadat dalam Islam dapat meningkatkan falsafah ketuhanan manusia bagi kursus CTU 552. Tanpa melengahkan masa lagi, kami akan mempersembahkan poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Sarah Lisa binti Rosni dan saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi kumpulan kami berkenaan tajuk bagaimana ibadat dalam Islam dapat menguatkan falsafah ketuhanan di dalam diri manusia. Pertama sekali, sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang Muslim, kita haruslah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, beribadat kepadanya dan meninggalkan segala larangannya. Pertama sekali, apakah maksud ibadat? Ibadat ialah pengakuan hamba terhadap keesaan Tuhan Allah SWT, ketaatan mutlak kepada perintah-perintahnya dan kerendahan hati manusia terhadap kekuasaannya. Seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56, maksudnya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebagai seseorang yang beragama Islam, kita haruslah beriman dengan 5 perkara asas rukun Islam dan juga 6 rukun iman. Bagi 5 perkara rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan juga mengerjakan haji. Bagi rukun-rukun iman juga ada 6. Percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada hari kiamat dan juga percaya kepada qada dan qadar. Perkara-perkara ini akan menjadi tunjang akidah dan juga menjadi panduan untuk kita berada di landasan yang betul. Ibadat membentuk falsafah ketuhanan manusia melalui penyatuan aspek akidah, syariah dan akhlak. Selagi mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga beribadat kepada suruhannya, meninggalkan larangan-larangannya, yakinlah bahawa kita orang Islam sebagai penganut agama Islam akan berada di landasan yang betul dan tepat untuk berjaya di dalam dunia dan juga di dalam akhirat kelak. Seterusnya, kita akan teruskan dengan subtopik 2.0 iaitu konsep ibadat dalam Islam bersama saya, Farzana. Jadi, ibadat dalam Islam ini merupakan pengabdian seorang insan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Jadinya, ibadat terbahagi kepada 2 kategori, iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Yang pertamanya, ibadat khusus adalah segala amalan yang telah ditetapkan oleh syarak dari segi rakaatnya, syaratnya ataupun rukunnya. Jadinya, ibadat-ibadat tersebut terdiri daripada perkara seperti solat, zakat, puasa dan menunaikan haji. Dan seterusnya, melihat kepada ibadat umum pula. Ibadat umum merupakan segala amalan harian yang dilakukan oleh manusia yang pentingnya untuknya dikira sebagai ibadat adalah kita perlu berniat untuk melakukan aktiviti tersebut untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya contoh yang lebih spesifik bagi ibadat umum adalah seorang guru meniatkan untuk mengajar ilmu yang bermanfaat kepada anak muridnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain pula adalah pergi menuntut ilmu, pergi bekerja, pergi membantu jiran tetangga dan menjaga alam sekitar. Semuanya dikira sebagai ibadat jika diniatkan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Dan seterusnya adalah 3 asas utama agama Islam, iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam adalah kita beramal dengan rukun Islam, dan iman pula adalah kita yakin sepenuhnya terhadap perkara gaib seperti kewujudan Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar. Dan akhir sekali adalah ihsan, iaitu pengabdian tertinggi seorang Muslim, iaitu seorang Muslim itu beribadah seolah-olah mereka dapat melihat Allah, iaitu mereka hidup dengan mempercayai segala apa yang mereka lakukan Allah ada untuk melihat. Jadi itu menyebabkan seorang Muslim itu beribadah secara konsisten dan takut untuk melakukan perkara mungkar. Jadi dengan adanya ketiga-tiga aspek ini, so ibadat tu bukanlah sesuatu yang dilakukan secara zahir saja, tapi dihayati secara rohani dalam diri seorang Muslim
dengan menyatukan hati, akal dan tindakan untuk berusaha mendapatkan keredaan Allah. Jadi itu saja pada bahagian saya. Seterusnya, saya, Aina Wafa binti Yusri, akan membentangkan tentang kesan ibadat dalam masyarakat Muslim secara syumul. Ibadat dalam Islam bukan sekadar amalan ritual, tetapi satu sistem yang membentuk kehidupan Muslim secara menyeluruh. Apabila ibadat dilakukan dengan ikhlas dan konsisten, ia memberi kesan langsung kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dalam keluarga, ibadat seperti solat berjemaah dan puasa mengukuhkan hubungan, melahirkan suasana penuh kasih sayang, berdisiplin dan rasa hormat. Anak-anak juga dididik dengan nilai tanggungjawab, kerjasama dan empati. Bahkan menurut Dr. Razinah Sharif 2018, amalan puasa turut memberi manfaat dari sudut saintifik, termasuk melindungi fungsi neuron. Pada peringkat masyarakat, ibadat menanam rasa solidariti dan prihatin. Zakat dan sedekah membantu mengurangkan jurang ekonomi. Manakala solat berjemaah dan aktiviti dakwah mengeratkan hubungan sosial serta membina masyarakat yang penyayang, toleran dan bersatu padu. Seterusnya, apabila nilai ibadat dipraktikkan oleh rakyat, ia menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Zakat dan sedekah meningkatkan kebajikan ekonomi, sementara nilai moral yang tinggi membantu melahirkan masyarakat yang patuh undang-undang dan berdisiplin, sekaligus mengukuhkan pembangunan negara. Kesimpulannya, ibadat memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Muslim secara syumul. Ia membina kekuatan rohani, memperkukuh institusi keluarga, mempererat hubungan sosial serta menyokong kestabilan dan kemajuan negara. Dengan penghayatan ibadah yang berterusan, masyarakat Muslim dapat hidup dalam suasana yang lebih seimbang, harmoni dan sejahtera. Kajian ini menilai tahap kefahaman, penghayatan dan persepsi pelajar Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam terhadap konsep ibadat serta kaitannya dengan memperkukuhkan falsafah ketuhanan melalui soal selidik Google Form Likert 5 mata melibatkan 55 responden, majoritinya pelajar perempuan, dan tahun pertama data dianalisis menggunakan kekerapan dan peratusan. Bahagian B menunjukkan persepsi yang sangat positif terhadap ibadat. Kebanyakannya 49 hingga 51 responden sangat bersetuju bahawa pada soalan pertama iaitu ibadat mendekatkan diri kepada Allah. Seterusnya soalan kedua meningkatkan keyakinan terhadap kekuasaannya. Soalan ketiga memberikan ketenangan. Soalan keempat memperkukuhkan falsafah ketuhanan dan akhir sekali soalan 5 dapat merangkumi hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Ini menggambarkan pemahaman jelas terhadap konsep hablu minallah dan hablu minan nas. Secara keseluruhannya, mahasiswa memahami dan menghayati kepentingan ibadat sebagai asas ketenangan, pengukuhan tauhid, pembentukan sosial dan pembangunan spiritual seorang Muslim. Melihat kepada bahagian C yang mengkaji kesan ibadat kepada diri, keluarga dan masyarakat, soalan pertama menerima 49 orang responden yang sangat bersetuju dan 6 orang responden yang bersetuju bahawa aktiviti ibadat membantu mereka merasakan kehadiran dan kekuasaan Allah. Jelaslah bahawa melakukan ibadat dapat meyakinkan seseorang lebih lagi tentang kewujudan dan kekuasaan Allah. Soalan kedua, berkenaan ibadat membantu seseorang menjadi lebih berdisiplin dan bertanggungjawab, menerima 49 orang responden yang sangat bersetuju dan 6 orang responden yang bersetuju tentang pernyataan itu. Secara keseluruhannya, bahagian C menunjukkan bahawa ibadat dalam Islam memainkan peranan menyeluruh dalam kehidupan manusia yang merangkumi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Akhir sekali bagi soalan pertama, bahagian D. Seramai 49 orang sangat bersetuju, 5 orang bersetuju dan seorang kurang bersetuju bahawa nilai yang diterapkan melalui ibadat seperti amanah dan jujur memberi kesan positif kepada ekonomi negara. Dapatan ini menunjukkan bahawa ibadat dapat membentuk disiplin dan integriti dalam urusan harian. Soalan kedua tentang ibadat membentuk warga negara yang beretika dan bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing menerima 49 orang responden sangat bersetuju, 5 orang responden bersetuju dan seorang yang kurang bersetuju. Ini menekankan bahawa penghayatan
Ibadat dapat mendorong individu untuk menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi sama ada dalam kerjaya, pentadbiran maupun kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, data bahagian D menunjukkan bahawa ibadat mempunyai impak yang signifikan terhadap pembangunan negara. Ia bukan sekadar amalan individu tetapi mempengaruhi etika, integriti, kestabilan sosial dan politik, kemampuan ekonomi serta membentuk generasi-generasi yang berakhlak tinggi. Konklusinya, laporan ini menunjukkan bahawa ibadat dalam kehidupan masyarakat Muslim bukan sahaja sekadar kewajipan agama tetapi juga elemen penting yang mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan. Hasil kajian lapangan ini membuktikan bahawa penghayatan ibadat memberi impak positif kepada mahasiswa Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam secara menyeluruh. Kesimpulannya, laporan ini menegaskan bahawa ibadat dalam Islam merupakan asas utama yang menguatkan falsafah ketuhanan manusia dengan menyatukan aspek akidah, syariah dan akhlak dalam kehidupan harian. Melalui ibadat, individu dapat menzahirkan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah dan meningkatkan kesedaran rohani lalu membina keyakinan terhadap kekuasaan serta hikmah ilahi. Penghayatan ibadat bukan sahaja memperkukuhkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi turut membentuk kehidupan yang seimbang secara syumul dari aspek individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pengintegrasian ibadat dalam kehidupan seharian turut membantu melahirkan generasi berakhlak mulia, mampu menghormati undang-undang dan menyumbang kepada kemakmuran negara. Oleh itu, ibadat bukan sahaja tuntutan yang wajib ke atas insan, tetapi ia merupakan panduan hidup yang menyeluruh yang mengukuhkan keyakinan kepada Allah, membina falsafah ketuhanan yang mantap serta menjamin kesejahteraan dalam kehidupan seorang Muslim.